Kalau H boleh sebut Muhammad tak macam mau itu faham. serius. Yang Muhammad percaya dengan H, tak percaya dengan rakan seberjuangan you. Janganlah emosi sangat. Kalau kira ada fakta, sekiranya beberapa ratus ekar di tepi tanah ini diberikan first right of refusal, kita tak jadi kerajaan lah. Aspen yang menjadi kerajaan. Sebab dia boleh tentu tanah, bagaimana tanah itu boleh digunakan. Maka saya harap ini penjelasan yang boleh diterima oleh Yang Berhormat dan tak perlu bangkitkan semula sebab kita masih berurusan dengan IJM, dengan Aspen. Mereka tak pernah membangkitkan isu ini kepada kita. Tak pernah adu, tak ada apa-apa surat pun. Kalau mereka benar-benar terkilan dengan keputusan, itu pun tak ada, tak terima apa. Itu sajalah penjelasan saya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat. Saya bawa perkara ini kerana dalam sesi DUN yang lepas, iaitu pada tahun lepas, masa itu Yang Berhormat menyatakan bahawa RFP kedua masih dipertimbangkan oleh PDC. So itu sebabnya saya tanya sekarang kerana kita tunggu apakah keputusan. So di sini Yang Berhormat menyatakan bahawa RFP kedua ini tidak diteruskan. Cuma pun tidak sebut syarikat mana yang buat permohonan. Mungkin boleh sebut syarikat mana yang buat permohonan, syarikat mana yang berjaya. Dan akhirnya sebab RFP kedua ini tidak boleh diteruskan. Berkaitan dengan tentu RFP pertama, Yang Berhormat menyatakan bahawa memang ini tidak memihak kepada kerajaan. Sekiranya benar, tentu ini akan disokong oleh semua wakil rakyat. Kerana kita mahu pulangan yang maksimal, yang optimal kepada kerajaan negeri. Tapi apabila kita lihat laporan-laporan yang dibuat baik oleh surat khabar The Age, di mana disebut bahawa urusan tanah ini dianggap sebagai Turkey of the Year dengan izin. So kita lihat ini adalah satu perkara serius kerana ia melibatkan satu jumlah yang begitu besar. So di sini kita hanya minta bahawa perkara ini mengikut prinsip accountability supaya dijelaskan, dan kita tidak dapat gambaran yang negatif daripada surat khabar seperti The Age yang saya rasa tidak akan saya rasa akan merugikan imej negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Saya minta maaflah kepada Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat mau PDC dan kerajaan negeri menerima tawaran IJM Aspen dengan apa yang saya sudah jelaskan, kita tidak dapat melakukan. Saya tidak sebut itu. Saya jelaskan supaya orang tahu apakah. Saya jelaskan, tapi Yang Berhormat masih membawa ke sini. Saya jelaskan apakah sebabnya kerana tidak jelas di sini. Dia tak mau bina jambatan, sudah syarat yang tapi itulah sebab yang kita wajib. jelas. Syarat yang wajib. Ya, syarat wajib, tapi untuk kes pertama, kedua, ketiga, saya rasa itu berbeza. Tiap-tiap kes berbeza. Tak boleh cakap berbeza kerana ini serupa. Semua tanah macam mana serupa? RFP yang berlainan, tawaran yang berlainan, macam mana serupa? Tanah serupa. Ya, serupa, urusan RFP yang serupa. Kalau ada lihat tawaran syarat pun berubah-ubah. Sebab kita ambil syarat yang ditambah baik supaya syarat ditetapkan oleh PDC, bukan oleh kita selalu tambah baik syarat-syarat supaya ia menjadi lebih atraktif kepada RFP yang seterusnya. Ya. Okeylah, saya rasa tak perlu. Asalkan rakyat, kalau Yang Berhormat mau kita terima tawaran sedemikian, urus tabdu yang baik, saya katakan sorry, maaf, tuibuci, manici kunga. Kita tak boleh terima. Ya, tapi ini bukan perkara. Okey, seterusnya. Ya. Betul. Sekejap. Yang lain sudah cukup. Sebab soalan ini saya pun sudah boleh hafaz jawapan. Saya boleh hafaz jawapan lah. Bukan sekejap saja dalam juga. Ini bukan berkaitan dengan sama ada kita mau ikut arahan telunjuk syarikat, tidak.
Saya cakap ini hanya dapat dijelaskan supaya rakyat tahu. Sudah Bukanlah surat khabar dan Cuma yang laporan berhormat yang tak mau negatif faham daripada saja. The Age. Apa? Kalau The Age boleh sebut Berhormat tak macam mau itu faham. serius. Yang berhormat percaya dengan H, tak percaya dengan rakan seberjuangan you. Janganlah emosi sangat. Sudah. Kalau kira ada Duduk. fakta, kalau ada fakta kita boleh jelaskan kepada Ayo, The Teh. Age. Duduklah. Cukup. Emosi sangat. Cukup. Jangan jelaskan kepada The Age saja. Duduk. Rasanya jawapan ini sudah pun didengar oleh rakan-rakan media Ini lah. untuk serah kepada Saya KPP. Saya harap jelaskan yang- bahawa jelaskan Cukup. dengan baik saja. Lagi. Pada anggota sama. Saya mau teruskan. Sila, Maksud pun Jangan emosi sangat. calon senator pun tunggulah. Seterusnya tapak pelupusan sampah Jelutong. Kerajaan negeri pada tahun 2017 telah memilih menganugerahkan projek ini kepada PLB Engineering. Lanjutan itu, PDC dan PLBE telah menandatangani Joint Development Agreement pada 21 Februari 2020. Pihak PDC telah dilantik sebagai pengurus projek untuk menyelia pelaksanaan projek ini. Sehingga kini, pihak PDC telah menerima fee pengurusan sebanyak RM5 juta dari pihak pemaju. Kerajaan negeri berpandangan bahawa projek ini penting bagi menangani isu keselamatan dan pencemaran sedia ada di tapak berkenaan, termasuk risiko kebakaran, pelepasan gas, licit serta ketidakstabilan struktur tapak pelupusan. Melanjutkan tempoh masa EOT yang dipertimbangkan oleh kerajaan negeri dengan mengambil kira faktor-faktor yang berada di luar kawalan pihak pemaju bagi membolehkan keperluan teknikal serta memenuhi syarat tambahan kritikal laporan EIA yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Terkini, kerajaan negeri memandang berat bahawa kelulusan EIA masih belum diperoleh. Kerajaan negeri akan meneliti laporan daripada PDC sebelum kita membuat keputusan tentang hala tuju projek ini. Seterusnya, projek Jalan Tok Ganga. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, PDC telah melantik kontraktor penyelamat bagi projek pelebaran Jalan Tok Ganga fasa 2 untuk melaksanakan baki kerja yang ditinggalkan oleh kontraktor asal. Tempoh siap untuk kontraktor penyelamat ini adalah pada Oktober tahun ini. Sehingga kini, kemajuan keseluruhan projek adalah sebanyak 76% berbanding jadual asal 77%, dengan kelewatan sebanyak 1% disebabkan oleh beberapa isu utiliti luar jangka semasa pelaksanaan kerja-kerja piling. Walau bagaimanapun, berdasarkan kemajuan semasa di tapak dan perancangan kerja yang telah disusun, projek ini masih berada dalam tempoh jadual untuk disiapkan pada Oktober ini. Aduan yang diterima daripada pengguna dan penduduk tempatan didapati berkurangan semasa kontraktor penyelamat ini melaksanakan tugas berbanding dengan kontraktor dahulu. Semua aduan yang diterima telah diambil tindakan mitigasi dan telah diselesaikan dengan segera. Tapak Expo Serbang Jaya, saya rasa yang berbuat berkaitan dengan tapak pelupusan sampah Jelutong ini, adakah PDC, berapakah PDC yang dapat bayaran daripada PLB Engineering? Dan kerana sekiranya mereka tak dapat bayaran seperti mana yang disyaratkan, apakah tindakan yang akan diambil oleh PDC untuk mendapat bayaran tersebut, dan peranan yang dimainkan oleh PDC berkaitan perkara ini? Saya telah jawab tadi, setakat ini RM5 juta diterima
dan saya pun sudah jawab, kita akan menunggu laporan terkini oleh PDC untuk menentukan hala tuju projek ini. Tapi sudah 4 tahun kan tak terima wang. Itu yang terterima 5 juta lah, mungkin sudah Ini hanya setahun sajalah. Sudah 4 tahun tak terima saja. wang. So 4 tahun tak terima wang. Adakah PDC perlukan 4 tahun untuk buat hala tuju? Projek ini pun tak dapat kelulusan. Saya perlu telitilah apakah syarat di mana bayaran perlu dibuat. Mengenai Seberang Jaya Tapuk Expo, saya rasa tak perlu dijawab ini, dan saya rasa sudah sampai ke penghujung kepada isu yang dibangkitkan. Jadi sebagai penutup kepada Yang Berhormat, Sebelum habis yang terakhir, saya ada buat satu soalan lisan, tapi tak sempat kerana jauh belakang Tuan Speaker. Itu berkaitan dengan pilihan raya negeri. Sekiranya parlimen dibubarkan, adakah pihak Yang Berhormat juga akan membubarkan Dewan Undangan Negeri supaya kita adakan pilihan raya serentak dengan pembubaran parlimen, memandangkan bahawa kita adakan pilihan raya negeri lebih lewat daripada parlimen dan juga kerajaan persekutuan. terima kasih. Soalan ini ada dua sudut lah. Satu sudut perlembagaan, kita tahu, satu sudut politik, pertimbangan politik. Untuk sudut perlembagaan, saya rujuk kepada penasihat undang-undang. Untuk sudut politik, saya minta nasihat dari penasihat kebangsaan. Untuk putuskan. Saya memang terima jawapan daripada Yang Amat Berhormat tentang peruntukan perlembagaan. Tapi kuasanya masih dalam tangan Ketua Menteri. Saya sebagai penasihat, saya rasa saya juga akur kepada Setiausaha Agung Parti, di mana Setiausaha Agung Parti Saudara Lob telah membuat kenyataan secara terbuka Ini cara politik tengok. Bahawa perlunya, ini nasihatlah, bahawa perlunya ada pilihan raya serentak bersama dengan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Kerana ini adalah arahan daripada Setiausaha Agung, saya akur. Dan saya percaya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun akan akur. Terima kasih. Saya rasa apa dia kata? Saya rasa lah. Saya rasa. Tak. Masuk campur berapa? Bagi bagi Chan. Tak. Nang tunggang rujuk Musyidul Am. I nak simplify. I teringat satu itu bahasa Hokkien tu. Kong kang ko, bokong pun kang ko. Macam itu. Zhou gan ko, zhou go ga gan ko. Sila terjemah Zat, orang faham tak ke? Terjemah. Buat susah, tak buat lagi susah. Saya mesti akur dengan keputusan parti lah. Sebagai penutup, Kerajaan Negeri merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli yang berhormat atas perbahasan, pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan sepanjang persidangan ini. Penghargaan juga dirakamkan atas komitmen dan hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, pemimpin, jabatan, agensi dan GLC yang menjalankan amanah untuk negeri kita. Segala input yang diberikan akan diteliti dengan sewajarnya, manakala setiap dasar dan keputusan Kerajaan Negeri akan terus berpaksikan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negeri Pulau Pinang. Kerajaan Negeri kekal komited untuk memperkukuh tadbir urus yang cekap, pengurusan kewangan yang berhemah serta pembangunan yang inklusif dan mampan
selaras dengan aspirasi visi Penang 2030, negeri pintar hijau, berteraskan keluarga, inspirasi negara. Dari Tanjung membawa harapan, ke Batu Kawan mencipta sejarah. Bersama kita memacu pembangunan demi Pulau Pinang yang lebih megah. Sekian, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong.